Sampaikan kawan-kawan saya pun kata, Anwar, tak usahlah tukarlah nama masjid tu. Ini jadi pemimpin pacul bagaimana mungkin. Bukan kita lakukan kesalahan. Cadangan kita itu tanah milik, saya cek semua betul. Mesti ada pendirian. Ya, kita boleh sabar dan pandangan dan kritik. Tetapi tidak boleh sabar kalau ada bibit-bibit sama ada rasuah, penyeludupan, pengkhianatan atau unsur yang membawa permusuhan kaum dan agama. Umpamanya yang terkini, pembinaan masjid di tapak yang ada kuil yang tidak mendapat izin. Ada orang tidak mahu sebut bukan kuil haram. Tak apalah istilah. Tapi kuil itu tidak mendapat izin milik tanah dari tuan tanah. Sama ada dahulunya Dewan Bandaraya atau sekarangnya syarikat. Jadi kita negara hukum, saudara. Dan oleh kerana nak jaga hubungan antara kaum ini, kita lakukan sesuatu yang tidak semestinya perlu. Iaitu gunding dengan baik. Kerana bagi mereka itu tempat kepercayaan dan amalan agama. Harus dipindahkan dengan baik. Tak pernah terfikir dan dibicarakan tentang merobohkan. Tetapi itu yang menjadi naratifnya. Kan jahat itu. Kalaupun dia salah, tempatnya salah, kita kata angkat baik-baik, pindah. Tapi untuk selesaikan, kita kata pindah, syarikat beri sedikit ganti rugi. Saya tak tahu ganti rugi sebab apa. Kemudian, diberikan tempat baru dengan ihsan Dewan Bandaraya. Jatuh kuasa, setuju untuk gundik. Tapi ada penghasut-penghasut lain. Entah dari mana. Dengan bicaranya melampau. Apakah kita ini, saya ini sebagai orang Islam, nak hancurkan semua penganut agama Hindu? Tidak sama sekali, saudara. Lakum dinukum waliyadin. Agama dia. Saya seorang Muslim. Mau jadi Muslimin hakikiyun. Tetapi tidak pernah diajar oleh agama saya untuk memusuhi dan merusakkan harta benda mereka. Tetapi jangan mereka anggap bahawa kita ini lemah. Ada masjid di Lahad Datu yang dirobohkan kerana tidak ikut aturan. Ada surau di Perak yang dirobohkan kerana enggan. Hentikan dan Majlis Ugama memutuskan. Ada masjid di Sentul yang dirobohkan. Jadi bagi kita, negara ini mesti tegak atas hukum. Yalah soal teknikal. Masjid itu 50 tahun atau 100 tahun atau kuil itu 100 tahun. Kita perhatikan. 1 tahun bukan di situ. Di situ ada yang kata 2012, lagi 2008. Tapi tak mengapa. Jangan robohkan. Pindahkan dengan baik. Tapi tidak semestinya tiap kuil yang tidak mendapat permit tanah harus diberikan tanah ganti oleh kerajaan. Kerana ada berapa? 130 kuil yang tidak ada permit di wilayah persekutuan atau di Kuala Lumpur. 300 di Kedah. Entah berapa ratus di Perak. Tak boleh begitu, saudara. Yang saya ambil sikap begini ini kerana saya ambil pendekatan yang sangat sabar. Saya minta supaya selesai dengan baik. Tak apalah nak bagi ganti rugi. Tak mengapalah bagi tempat pindah. Jadi yang kelompok Islam yang ekstrim maki saya. Kerana dia kata saya ni tunduk kepada tuntutan Hindu. Yang kelompok Hindu yang lampau pula kata ini saya ni nak Islamkan semua. Apatah lagi masjid itu nak dinamakan Masjid Madani. Sampaikan kawan-kawan saya pun kata, Anwar, tak usahlah tukarlah nama masjid tu. Ini jadi pemimpin pacul bagaimana mungkin. Bukan kita lakukan kesalahan. Cadangan kita itu tanah milik, saya cek semua betul. Mesti ada pendirian. Untuk memimpin, mesti tegas dalam hal-hal sedemikian. Jangan zalim, jangan anai, jangan robohkan. Tapi, jangan tidak lakukan apa-apa. Kawasan-kawasan amalan di situ, masjid-masjid berdekatan, sesak. Perlu ada tempat baru. Sebab itu saya akan teruskan untuk meletakkan batu asas masjid pada 27 hari bulan. Dan saya minta jawatankuasa kuil, itu seperti mana mereka lakukan, runding dengan baik. Sudah bayangkan, menteri runding 2-3 kali. Datuk Bandar pergi ke tempat itu. Cukuplah. Bila kebenaran masjid ini diluluskan? 2019. Tahu Perdana Menteri masa itu. Bila diberikan kebenaran pembangunan 2020, Perdana Menteri baru mengambil alih. Bila diluluskan kebenaran mula membangunkan, membina 2021. Perdana Menteri satu lagi. Yang salah, Perdana Menteri sekarang. Ini macam cerita addendum dulu lah.